Siapa je yang perasan yang blokis Ultraman ni sebenarnya sedikit demi sedikit ada perubahan. Ya, saya tak bercakap tentang GBS, saya bercakap tentang blokis Ultraman Galaxy version. Okay, kebanyakan daripada korang baru beli blokis Ultraman tu start daripada 12, 13 sampai ke 16 kan. Sedangkan beberapa kolektor yang cukup lama ni dah beli dari GV01 lagi. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya termasuk kolektor yang kumpul dari awal sampai ke habis. GV1 sampai ke GVS. Dan sekarang baru saya perasan sebenarnya ada penambahbaikan di setiap GV itu. Dan dengan itu saya nak berkongsi ilmu dan nak tunjukkan korang setiap perubahan yang ada pada blokis Ultraman dari GV1 sampai GVS. Pertama saya nak cakap tentang kotak dia. Setakat ni ada 3 versi kotak yang digunakan oleh blokis Ultraman. Pertama, versi pertama yang digunakan dari GV1 sampai GV11. Iaitu kotak yang macam ni, yang menampilkan mainan yang melakukan posing yang cukup kaku dan juga warna background yang cukup monoton. Untuk sebelah dia lebihkan ke skala 1:1-nya. Ini lebihkan ke bahan-bahan yang digunakan dan ini lebihkan ke line up yang ada pada mainan ini. Dan secara keseluruhan ia cukup standard bagi saya. Terusnya versi kedua yang digunakan bermula dari GV12 sampai ke GV16. Konsep dia sama seperti GV1, menampilkan karakter mainannya, cuma kali ni dari segi posing atau artikulasi dia dah jauh lebih bagus dibandingkan yang tadi. Bukan itu saja, dia ni ada dua juga. Satu yang ni dan satu yang ni. Dan buat korang yang perasan, dia guna dua warna yang berbeza, iaitu warna panas dan juga warna sejuk. Dia gabungkan skala 1:1 dengan bahan-bahan yang digunakan dan juga line up dia masih sama. Dan kegemaran saya adalah versi 3 yang digunakan di GVS yang menampilkan mainan dia yang cukup sinematik. Kalau ini lebihkan ke sinematik, sini lebihkan ke close up yang berfokus pada detail mainan dia. Dekat sini dan sini lebih berfokus pada line up karakter. Mungkin yang tak ada kat sini skala 1:1 dan untuk tulisan bahan-bahan yang digunakan dia ada di bahagian bawah. Sekarang kita nak bercakap tentang artikulasi dari GV1 sampai ke GVS. Okey, untuk GV1 kita akan tampilkan Ultraman Zero dan secara keseluruhan saya paling tak suka mainan ni sebab dari segi molding cukup kurang sangat. Berbeza lah dengan mainan yang kita dapat sekarang. Dan untuk stand base dia mempunyai 4 stud. Lepas tu dekat tepi dia boleh pasang option atau effect part. Dan penyepit dia yang tak adalah yang pelik-pelik mana. Biar simple, yang penting efisien. Untuk artikulasi dia kat sini cukup kurang di zamannya. Pertama adalah di bahagian kepala. Kepala dia boleh dongak macam ni saja. Dia tak boleh dongak bawah. Lepas tu leher tak ada artikulasi. Bahagian dada pun tak ada artikulasi. Tapi bahagian pinggul dia ada. Jadi kita boleh pusing 360 darjah tanpa ada masalah. Tangan dia hanya boleh membuka sampai sini saja. Yep. Lepas tu bahagian hujung tangan dia kita boleh lipat tapi separuh. Dia tak lipat sampai penuh. Tapi untungnya yang ni boleh pusing 360 darjah. Sama juga dengan tangan dia Untuk bahagian penumbuk ni dia pakai long stud. Jadi dia tak ada sedikit pergerakan pada bahagian tangan. Macam kita kan ada pergerakan ni. Tapi untungnya kat sini masih pusing 360 darjah. Sekarang berfokus pada bahagian kaki. Kaki memakai jenis joint yang pelik. Dia pakai seakan-akan macam ball joint. Cuma ini jadi punca kenapa artikulasi kaki dia terbatas. Nah, segitu je yang dia boleh buka. Ya. Kaki dia boleh pergi depan, kaki dia boleh pergi belakang. Lepas tu bahagian lutut dia boleh lipat, tapi lipat dia sama dengan tangan, separuh saja. Untungnya sini boleh pusing 360 darjah. Sama juga dengan kaki, boleh pusing 360 darjah, dia boleh pergi kiri, dia boleh pergi kanan. Atas boleh macam ni, bawah dia tak boleh. Macam mana pula dengan mainan yang ada shoulder pad? Contohnya Ultraman Z. Shoulder pad baru pertama kali digunakan di GV2 dan itu antara yang paling buruk daripada yang paling buruk. Sebabnya apa? Dia ni tak hanya besar, dia juga mengganggu artikulasi bahagian tangan. Jadi makin terbatas. Sebab dia punya shoulder pad dia, pasang dia pakai stud yang macam ni. Dan ni yang buatkan shoulder pad dia kaku, tak ada pergerakan. Sebab itu kebanyakan orang tak beli blokis GV awal sebab kebanyakan pakai shoulder pad. Selang berapa GV sampai ke GV9 barulah ada sedikit perubahan di bahagian artikulasi.
Contohnya di bahagian kaki yang ada kat sini, iaitu blokis Ultraman Victory. Jadi dari GV 1 sampai 8 memang tak ada perubahan sama sekali. Untuk kaki dia kat sini, dia pakai join pelik. Korang nampak? Nah, join yang macam ni. Saya tak tahu nak namakan dia join apa. Silinder agaknya. Cuma dengan adanya join ni, kaki dia boleh buka dengan cukup luas. Tu jauh lagi bagus sedikit lah dibandingkan yang sebelum ni. Dan itu saja untuk GV9 sampai GV11. Sedangkan untuk GV12, akhirnya Blokis cukup niat untuk rework balik artikulasi mainan dia. Yang ada kat sini adalah Blokis Ultraman Gaia Super Supreme version. Dan kalau korang boleh nampak, bentuk dia dan design dia dah jauh lagi berbeza. Perubahan yang cukup ketara juga adalah di bahagian stand base dia yang berbeza warna hitam. Mungkin warna hitam premium agaknya bagi diorang. Untuk artikulasinya, kat sini ada banyak perubahan dan banyak kelebihan yang dimasukkan. Pertama di bahagian kepala. Kepala dia sekarang dia dah boleh dongak tinggi. Untungnya ni dah boleh pergi kiri dan kanan. Alasannya sebab join yang ni dia boleh gerak-gerak sikit. Tu, korang nampak? Dia boleh gerak-gerak sikit. Berbeza dengan join dari versi sebelum ni, dia tak boleh gerak tu. Dia kaku saja. Seterusnya kita fokus ke bahagian dia punya badan. Dia boleh pergi atas macam ni, dia boleh pergi bawah macam ni, dia boleh pergi kiri macam ni dan boleh pergi kanan macam ni. Walaupun tak semaksimum, tapi ini merupakan inovasi yang cukup besar pada zamannya. Sayangnya bahagian pinggul tak ada artikulasi dan sama seperti sebelum ni dia boleh pusing 360 darjah. Sedangkan di bahagian tangan ada perubahan lagi di mana sekarang dia dah boleh buka sampai sini. Yup. Tapi sayang di bahagian hujung tangan dia hanya masih lipat macam ni. Ya, dia tak lipat dalam lagi. Seakan-akan Blokis ni buat kerja separuh jalan Dan untuk bahagian tangan dia sekarang ada perubahan. Iaitu tangan dia sekarang pakai ball joint. Jadi dia ada sedikit pergerakan di bahagian tangan dia. Walaupun kecil lah Untuk bahagian peha masih sama, dia pakai cylinder joint. Sedangkan untuk bahagian siku, sini dah ada perubahan yang cukup ketara. Sebenarnya kaki ni boleh pusing 360 darjah. Cuma ni dipanggil sebagai error joint ataupun error articulation. Sebab kalau nak pusing dia sepatutnya mula dari sini. Dia jadi aneh sebenarnya. Nah, sedangkan di bahagian lutut kita boleh lipat cukup maksimum. Tapi dengan pembaruan yang ada di GV12 ni, buatkan Blokis Ultraman ni dah jadi mainan yang cukup standard. Dan ini jadi punca kenapa ramai orang tertarik nak beli. Tak hanya line up dia yang menarik, tapi dia punya artikulasi dah makin bagus. Okay, macam mana pula dengan mainan yang ada shoulder pad? Sebab abang cakap kan di versi sebelum ni kan shoulder pad jadi punca dan menghalang artikulasi mainan. Ya, yang ada kat sini pun adalah Ultraman Blaza Fadoran Armor. Dan perubahan dia sebenarnya cukup kecil. Sebab kalau korang nampak kat sini tu, kalau korang nak gerakkan dia tanpa buka ni pun tak jadi masalah sebab dia automatik. Tu. Nampak Tangan yang buka ni dia cukup setara dengan yang ada di versi sebelum ni. Rasanya yang kali ni jauh lebih dimaafkan dengan yang ada di sini. Sebabnya apa? Shoulder pad cara pasang dia berbeza sedikit. Sebab bentuk dia macam ni. Dia bukan long joint seperti yang ada di Ultraman G Magnificent Dia macam ni. Jadi itulah sebab dia ada pergerakan sedikit di bahagian shoulder pad. Lepas tu ada sedikit lagi perubahan di GV13. Korang nak tahu perbezaan dia di mana? Yup, betul. Di penyepit dia. Penyepit dia kat sini jauh lebih berbeza. Sebab kat sini dia pakai macam getah yang buatkan dia elastik. Saya tak tahu kenapa diorang niat nak tukar penyepit. Sebab saya rasa lagi bagus yang ada di versi sebelum ni dibandingkan yang ni. Walaupun tu korang masih boleh cepit tanpa ada masalah dan dia akan stay macam tu. Tapi lama-lama getah ni akan jadi regang Cuma yang ni ada kekurangan. Dia boleh pergi kiri dan kanan cukup kecil. Atas bawah pun sama. Lagi-lagi saya masih tanya kenapa diorang masih berniat nak tukar penyepit. Sebelum kita masuk ke GVS, ini merupakan Galaxy version terakhir. Artikulasi dia masih sama dengan yang ada di GV12 sampai 13. Cuma yang membezakan sini ada perubahan di bahagian shoulder pad. Ya, shoulder pad dia ada artikulasi. Sebab korang tengok kat sini. Tu. Jadi tangan dia boleh buka dengan cukup maksimum. Sama juga dengan yang bahagian sebelah sini.
Tu. Korang nampak? Tu. Gila lah. Dan korang tengok ni. Dia macam ni. Tu. Korang nampak? Korang nampak? Tu. Sebab dia punya bahagian shoulder pad dia ni dah beza tu. Benda ni dah macam orang panggil apa, macam tuas. Dia boleh tu ke bawah, ke atas. Cuma lagi-lagi saya kecewa sebab kenapa baru sekarang dia buat? Kenapa tak di GV12, GV13 dia letak perubahan ni? Kenapa lambat sangat? Last but not least adalah Galaxy version S. Ini adalah bentuk paling baru dari Blockcase Ultraman sendiri. Saya tak tahu ini beza nama atau macam mana. Inilah base body yang mirip-mirip dengan live action. Memang mirip dengan humanoid. Dan ya, saya tak tahu nak cakap macam mana. Walaupun base body ni disukai oleh orang ramai termasuk saya cukup sedih sebab saya dah terbiasa dengan base body macam ni. Mungkin alasannya sebab saya dah kumpul dari GV01 sampai sekarang Jadi agak sayang aja kalau kita terpaksa bertukar dengan base body yang ini kan. Okay, kekurangan yang paling saya tak suka tentang GVS ni, dia punya stand base dia. Ya, dah tak ada punya pad, di paste lagi. Saya rasa saya dah jelaskan di banyak video sebelum ni dan korang tinggal tengok aja di video tu. Untuk artikulasi kat sini ada beberapa pembaharuan. Kepala dia boleh dongak. Lepas tu dia tak boleh ke bawah. Cuma yang bagusnya dekat bahagian leher dia ada artikulasi. Dia boleh tu ke atas, ke bawah. Nah, seterusnya di bahagian tangan boleh buka macam ni sama seperti GV12. Nah, kat sini dia boleh putar tangan ni. Tangan ni boleh pusing 360 darjah. Lepas tu kat sini boleh lipat dengan cukup maksimum. Dan dia punya bahagian penumbuk ni sama seperti GV12. Dia pakai ball joint. Jadi dia boleh gerak sikit dan juga pusing 360 darjah. Sama dengan GV12, dia punya bahagian dada ni dia boleh ke bawah, atas, kiri dan kanan. Dia pun boleh pusing ikut arah jam dan ikut lawan jam. Dan satu lagi dekat bahagian pinggul dia pun ada artikulasi yang sama seperti dada. Dia boleh ke bawah sikit, ke atas, ke kiri dan ke kanan. Dan akhirnya dekat bahagian peha dia ada pembetulan. Dia boleh pusing kiri dan kanan. Dia sepatutnya mula daripada sini, bukan mula daripada bawah. Untungnya GVS ni mungkin dah dengar cakap saya kat dia. Kita punya kaki ni, kita boleh tarik dia ke bawah. Dia akan jadi macam ni. Fungsi dia buat tolak kaki dia. Nah, ni paling maksimum. Lagi tinggi dibandingkan yang versi sebelum ni Sedangkan di bahagian belakang dia tak boleh pusing sangat sebab dia terhalang dengan molding bontot ni. Untuk bahagian lutut dia boleh lipat cukup maksimum juga. Sedangkan kaki masih sama dengan versi-versi sebelum ni Mungkin bagus kalau dia ada artikulasi di bahagian ibu jari kaki yang mirip dengan SS Figuard. Last but not least, ada sedikit artikulasi di bahagian dalam tangan ni kalau korang tengok. Nah, ini digunakan untuk melakukan posing-posing Ultraman seperti plus beam, L beam ataupun L terbalik beam pun macam Ultraman Taro pun boleh. Tapi dengan syarat protector dia jangan tebal sangat. Inilah gambaran dia kalau GVS ni boleh buat posing Ultraman. Sebabkan ada tambahan artikulasi di bahagian shoulder pad di GV16, diorang tambahkannya di GVS. Ni, korang tengok ni. Tu sama sebiji dengan yang ada di GV16. Tu. Tak ada masalah. Sama sekali tak ada masalah. Jadi shoulder padnya tak mengganggu artikulasi tangan dia. Nah, ini yang bagus. Dan untungnya Blockcase ni belajar dari kesalahan. Dan itulah dia kesemua perubahan mainan Blockcase dari dulu sampai sekarang. Apa pendapat korang? Video ni bermanfaat atau tak? Silakan saja komen di bawah. Dan jujur saya cukup terkesima dengan perubahan-perubahan yang ada pada Blockcase ni. Kalau saya tak beli Blockcase Ultraman dari dulu sampai sekarang, mungkin saya tak perasan perubahan yang cukup identik ini. Dan terima kasih kerana menonton dan jumpa korang di video mendatang. Dadah guys.